Mungkin kamu tidak percaya, tetapi nenek ini sebenarnya pembunuh bersiri hanya dengan menggunakan ubat pengasih. Baba Anushka sebenarnya mempunyai kehidupan normal turun naik sehinggalah kematian suaminya. Dia mula mempelajari bidang perubatan dan kimia serta mempunyai makmal untuk melakukan pelbagai uji kaji. Mula menapak nama apabila membantu seorang askar untuk memalsukan sakitnya demi mengelak daripada berkhidmat untuk negara. Dia kemudian dikenali apabila mencipta ubat pengasih yang mana niatnya ingin membantu wanita yang mengalami masalah keganasan rumah tangga. Apabila pelanggan datang kepadanya, dia akan bertanya, berapa beratkah masalahmu itu? Yang membawa maksud, berapa berat badan orang yang menerima ubat tersebut. Ubat pengasih itu merupakan racun untuk membunuh pasangan wanita itu tanpa disedari. Ianya mengambil masa beberapa hari sebelum lelaki itu kemudian meninggal dunia. Sekurang-kurangnya dilaporkan 50 hingga 150 orang telah dibunuh menggunakan kaedah ini. Bagaimana perbuatan Baba Anuja ini diketahui? Semuanya berpunca dari pelanggan yang bernama Momirov. Dia yang telah meracuni suaminya yang pertama, selepas itu berkahwin pula dengan seorang lelaki yang kaya. Dan dengan cara yang sama, suaminya yang kedua itu juga telah dibunuhnya. Polis mula merasa sangsi dan menyiasat Momirov yang mana membawa kepada penangkapan Baba Anuja. Apa yang berlaku kepada Baba Anuja selepas itu? Beliau dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun tetapi dibebaskan selepas 8 tahun kerana umurnya yang sudah lanjut. Dia kemudian menghabiskan sisa hidupnya sebelum meninggal dunia pada 2 tahun kemudian. Jadi, sebelum aku letak ubat pengasih itu dekat minuman kamu nanti, cepat-cepat like dan share video ini.